So ini kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai index notation. For example, A darab dengan A darab dengan A, dia boleh macam-macam lah kat sini kan. A kuasa berapa? A darab A darab A darab A, kita kena kira berapa kali. Dekat sini kita nak tahu N, kita kena kira lah. So kita boleh ringkaskan index ni sebenarnya dalam bentuk A kuasa N, itu saja. Contohnya kita ada 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 sama dengan apa kalau dalam bentuk indeks? Apa yang berulang banyak kali dekat sini? Nombor 2. Ada 6 kali kan? So dapat 2 kuasa 6. Satu lagi you guys kena faham. A ni untuk apa? A ni nombor 2 kan? Nombor 2 ni kita sebut sebagai apa? Asas. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut base. So nombor 2 ni apa? Nombor 2 ni asas. Kalau A tu asas, N tu apa pula? You guys boleh sebut eksponen ataupun you cakap je indeks. Kalau N ni eksponen atau indeks, so 6 ni apa? 6 ni dia punya eksponen. Eksponen ataupun indeks. Sebab apa? Kadang soalan tanya, yang mana satu asas, yang mana satu indeks dan sebagainya.